Baik doktor, ada satu soalan ni nak tanya. Boleh ke pada bulan Ramadan kita melakukan aktiviti bersukan iaitu sukan renang? Sebenarnya aktiviti-aktiviti yang di luar Ramadan sebenarnya tak ada masalah untuk dilakukan pada bulan Ramadan. Termasuklah riadah, sama ada berlari dan sebagainya. Cuma satu je masalahnya ialah misalnya riadah-riadah yang biasa, adakah riadah-riadah ini akan menyebabkan dia akan merasa keletihan yang teramat sangat. Sehingga kan selepas dia berriadah, dia terpaksa pergi minum. Itu tak boleh lah. Maka kurangkanlah aktiviti riadah tu. Manakala untuk renang, kalau dia berniat untuk berenang tadi bagi menyelesaikan masalah nak sejukkan badan supaya tidak letih, itu tidak dibenarkan, makruh. Tetapi kalau sekiranya biasanya orang berenang ni dia akan masuk air kat telinga dan hidung dan sebagainya, maka kalau masuk air ke dalam hidung dan telinga itu, maka batallah puasanya. Sebab itu kalau nak berenang, berenanglah selepas berbuka puasa ataupun sebenarnya aktiviti riadah yang lain boleh dilakukan dengan syarat tidaklah menyebabkan riadah ini boleh menyebabkan dia rasa nak berbuka puasa. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan perempuan, dapat sesuatu? Teruskan bersama Sembang Ramadan dan jangan lupa berinfak bersama Yapim.